Semasa ta'aruf pun ada je ujiannya, betul tak? Sebagai contoh yang pertama, ujian apabila si dia ni lambat respons kita. Kadang-kadang respons ni bukan bermakna dia tak berminat, tetapi mungkin dia sedang bersiap untuk diri anda. Jadi ta'aruf ni mengajar kita untuk menjadi sabar dan juga kena bertenang. Yang kedua, ujian untuk emosi kita juga ta'aruf ni. Sebabnya memang bila kita ta'aruf mungkin kita dah ada rasa suka pada diri dia, betul tak? Jadi kita kena kawal rasa dan juga perasaan dalam hati kita ni terhadap diri dia. Jangan sampai kita melampaui batas. Yang ketiga, ujian apabila banyak persoalan belum terjawab. Yalah, bila ta'aruf mesti ada soal dan juga jawab sampai kita nak berpuas hati terhadap calon ta'aruf kita tu. Betul tak? Allah nak ajar kita supaya kita tenang dalam berta'aruf ni. Jangan terlalu mendesak sampai menyebabkan calon ta'aruf kita tu rasa fed up dengan diri kita. Yang keempat, mestilah bila nak ta'aruf, bila nak ada hubungan ni, mungkin kita nak libatkan keluarga. Apabila ta'aruf tu dah jadi serasi, suka sama suka, tapi bila masuk dengan keluarga, mungkin ada cabaran-cabaran lain, mungkin ada ujian lain pula. Memang betul pendapat keluarga memang kita perlukan, tetapi jangan terlalu banyak sangat pendapat kita ambil sehingga kita pun tak tahu nak buat keputusan macam mana. Tanyalah pendapat pada orang yang betul. Berbincang dengan orang yang tepat. Bukan semua orang. Dan juga yang kelima, ujian dalam ta'aruf yang paling besar adalah untuk membuat keputusan sama ada nak teruskan ataupun tidak dengan hubungan tu. Faham-faham je lah. Tak semua perkenalan, tak semua ta'aruf akan berakhir dengan perkahwinan. Kadang ta'aruf ni hadir dalam hidup kita ni untuk mengajar kita, untuk mendidik hati dan juga jiwa kita untuk lebih bersedia untuk calon yang selepas ni. Masa itulah kita akan dapat kenal diri kita dengan sebaik mungkin. InsyaAllah kuncinya adalah sabar. Sabar dalam berta'aruf, sabar dalam mencari pasangan hidup. Okey?